Ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini. Jemaah yang terhormat, saudara. Kemudian di ujung Ramadan, saya beri fitrah itu. Di ujung Ramadan beri fitrah itu. Wajib fitrah juga berbeda paham antara mazhab Hanafi dengan Jenayah. Di Jenayah mazhab Syafi'i wajib fitrah adalah dengan dijamak malam roya. Jadi malamnya malam roya, hidup berdaurah menawa. Kita nak udik dalam bulan Ramadan, boleh hidup berdaurah nak udik tiada, yang kita kau wajiblah. Itu kita di jamaah malam raya meninggal, hari kita melihat. Tapi ada Hanafi, ijib wajib kita, jadi dia baca dengan Allah. Dia hidup berdaurah macam selamat, macam udik. Baca kita tapi baca lupa meninggal itu. Apabila dia baca nanti dia, dia pergi dengan itu. Sebab anak tu syarat wajib. Ada negara macamnya, kira-kira dia di sini malam raya katanya tak kena fitrah. Nyonan urang yang lahir dia hidup berdaurah malam raya anak yang fitrah. Apa? Anak jumpa akhir Ramadan. Urang yang meninggal dia hidup berdaurah bayar fitrah karena akhir Ramadan nama bagian awal Syawal nama bagian. Padi hidup fitrah itu. Fitrah adalah suatu pekerjaan yang dituntut oleh agama. Fitrah adalah wajib sila manusia sa'an. Apa sa'an? Bahasa Arab sa'an. Sin, in. Bahasa Indonesia, that, ka. Za, jadi tahu za. Lain. Tahu za. Sabosa ini adalah dalam Syafi'i. Wadah sabosa. Makanan yang iyo ketatubih, makanan yang dia ke makanan sedap. Beri dajek makanan sedap. Penyawanan urut dari dajek, fitrah dia adalah kotlah. Beri. Dia bilain han. Apabila dia bilain dari danya beri, jadi boh bilain hanjir, kotlah bilain, boh kerma, boh bilain hanjir. Maka dia di sini harus bertidur lagi, no? Anjing bukai di dalamnya, harus makanan. Banyak macam ini berkeli, dia beri, dia cek rumah anjing pakai makanan itu satu. Tetapi adalah rumah dia yang kira dekat, dia cerita aku. Tapi baiknya ini aku. Sedangkan dalam ulama masuk Imam Hanafi, Indonesia wajib kita min arba'ah, min khintatin, atau syahirin, atau ada jamalin. Atau zabirin, itu khintah, syahir, jamar, zabib. Beri Hanafi je, haji boleh. Syafi'i je boleh, Hanafi haji boleh. Syafi'i haji boleh, Hanafi je boleh. Mau boleh no? Anak memberi untuk tak memberi. Ada Syafi'i je, Ada Hanafi je. Padi ramai? Jokin yang kira-kira balok kali itu. Nah, pendapat yang menyatakan dia baik-baik. Ramai. Dan nyawa pendapat itu betul. Ada juga Hanafi. Padi ramai. Baik lihat ramai kain padi. Buatlah kena buahnya itu. Yang dia kefitrah Hanafi adalah fitrah. Ada padanya. Yang kedua syair. Ana padanya. Yang kelihatan Zabib, anak badannya. Yang keput jamar, nak terdengar anak badannya. Rumah kering itu, rumah yang ada memang kenal. Macam mana? Padi kenang bahasa ini sa'an. Padi kenang Hanafi sa'an. Sabosa, Syafi'i sabosa, Hanafi sabosa. Padi sa'an, yang beda dua itu. Imam Syafi'i sabosa sekian jahar. Imam Hanafi sabosa sekian jam. Jika boleh di dalam kitab penjelasan berbeda dua,
Kalau Syafi'i Sa'an 2.751,1 halaman. 2.751,1. Baik tak? 2 kilo 7 orang setengah lebih sama straight. 2 kilo 7 orang setengah lebih sama straight. Ada di nyala ini. Ada di lebih 2 kilo 7 orang setengah. Tak ada pun. Bila itu dah ngomong, tadi biasa itu 2 kilo on itu. Ada satu ada 6 on. Kemudian setengah ada 8 on, 2 maksudnya 2 kerja. Atau 2 kilo on. Tapi dalam Syafi'i adalah 2.751. 2 kilo 7 on setengah. Ada Hanafi dalam samosa 2 kilo 8 on cuma. Kalau 2 kilo 8 on beri aku. Kadang-kadang dia mau beri. 2 kilo 8 on cuma. Bukan ramai cuma 2 kilo 8 on. Jadi upay tadi. Baik itu 2 kilo 8 on cuma. Kalau 2 kilo 8 on beri. 2 kilo 8 on cuma. Kemudian ramai beri 2 kilo 7 on setengah. You beri je saja. Ada beri macam ni. Padi you cuma kilo. Sekali 3 kilo 20 rial. 3 kilo. Kan cuma tu sukari ke rumah sedang tu. Lakota, 2 kilo, ibu lau 60 rial. 1 rial jenau tu. Rial jenau. 2 rial. 3 kilo adalah 20 rial. Baik. Tadi yang menurut dia tadi 3 kilo 80 rial. 2 kilo 20 rial. 8 on 8 60 ribu. Kemudian 20 tambah 60 ribu. Jadi 20 ribu mai di dalam mana beli jet. Kita dah beli berapa dah kan? Balik jauh dek. Ya, gitu. Jadi tu lumai pack jet. Tadi kami pack kira-kira 20 ribu. Bukan main dunia bank ni, dah boleh dunia ni kan dia kau memang memang. Mari kita memang 2 kilo 7 on setengah. Macam mana? Oh malam orang dia, main kita jerit tapi ada nabi. Dah tu ribu dia. Bagaimana di mana tu? Juta 50 kali kuat 20 juta 50 20 ribu. 5. Dia ada macam ni. Ada 20 ribu yang dia kecil lah orang. Punya 5, dia betul. Betul pakai kalau boleh saya betul. Punya mana pergi balik. Balik itu. Juta 5. Cuma betul kalau boleh kata PNWP juta 5 ni dari mana. Dan yang cara pilih betul. Anak aku mereka macam ni belum dia betul. Apa kau ni mana? Anda pengen beli. You beri 2 kilo joman pada perempuan. Mengai tu pengen alanya itu. Katanya macam ni, jengo itu jadi kilo macam itu pengen itu. Ada itu boleh dia beri sama itu. Benar lagi di kalau itu lumai berterapi mana tu. Jadi mereka dia macam kalau saya mana pi gaji lumai pengen dia. Pada kami you 2 kilo joman beri. Nanti kau tu kilo dia beri itu. Pada kita you cuma kira ini yang kami herdo boleh je. Kau nak turunkan, ada manager itu. Orang dah bilang tu. Tapi yang ada jauh, mana pergi yang jauh itu. Dia boleh tu, yang kita boleh tu. Jadi macam mana? Beginilah kira-kira lagi faedah dalam kajian dan pengajian. Sehingga apabila ahli tauhid dalam pengajian ini kau ikut, damai ikut tu lalu buka perkembangan, nah, pasti tu salah. Kemudian bukan buat kopi harus berdasarkan jana ilmu. Inilah yang kira-kira yang harus disampaikan yang mengikut adalah kelebihan dan keuntungan.